Memperkenalkan Hexagon Chair, sebuah kerusi berinspirasikan bentuk hexagon yang unik dan moden. Lukisan kerja ini memaparkan pandangan isometrik, hadapan, belakang, atas serta sisi, lengkap dengan ukuran dalam inci bagi memastikan proses pembinaan lebih tepat dan teratur. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat bagaimana proses pembuatan perabot ini. Pilih kayu panjang kukuh dan rata, bebas retak untuk asas perabot yang tahan lama. Setelah kayu dipilih, ukur dan tandakan dengan tepat. Setiap ukuran mesti teliti supaya potongan nanti tepat dan perabot siap dengan kemas. Potong kayu dengan tepat mengikut tanda. Setiap potongan mestilah bersih dan lurus untuk hasilkan perabot yang sempurna. Kikir tepi kayu selepas dipotong untuk buang sepihan dan ratakan permukaan. Ini penting supaya cantuman perabot kemas dan tepat. Setelah semua potongan siap, cantumkan kayu menggunakan nail gun atau stapler gun. Tekan dengan tepat agar paku masuk kemas tanpa merosakkan kayu. Proses ini memastikan perabot kukuh dan setiap sambungan rapi. Jenis tanggam yang kami gunakan ialah tanggam siku. Ia merupakan sambungan kayu pada sudut 90 darjah yang digunakan dalam pembuatan perabot kerana ia memberi kekuatan dan kekemasan struktur. Tanggam ini dipilih kerana mudah dipasang, menghasilkan sambungan yang kemas, kukuh dan membantu memastikan struktur kerusi lebih stabil dan tahan lama. Seterusnya, proses meletakkan wood filler digunakan untuk menutup permukaan yang tidak rata dan mengisi liang pada kayu supaya hasil lebih licin dan kemas. Selepas letak filler, kita gosok dulu dengan kertas pasir untuk ratakan permukaan kayu sebelum beralih ke proses seterusnya. Dan akhir sekali, proses cat shellac dilakukan untuk memberi kemasan akhir, melindungi permukaan kayu dan menjadikan proses perabot lebih tahan lama serta nampak lebih kemas. Dan inilah dia reka bentuk akhir perabot selepas siap dengan kemasan yang lebih kemas, licin dan sedia untuk digunakan.